Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Nadi Ilmu, amalan membaca. Hadirin sekalian, pernahkah anda terfikir, adakah dunia ini benar-benar adil? Kenapa ada orang yang seolah-olah hidupnya lebih mudah, urusannya lebih lancar, malah kesalahannya lebih mudah dimaafkan hanya kerana memiliki rupa paras yang menawan? Hari ini, saya ingin membawa anda menyelami sebuah realiti pahit yang jarang dibicarakan secara terbuka. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Raudah Nadirah binti Muhammad Ridwan yang merupakan murid tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Wan Ahmad Rasdi. Hadirin sekalian, berbalik kepada buku pilihan saya yang bertajuk Semuanya Untuk Cantik, ia memahami realiti beauty privilege dalam dunia yang hanya menilai kecantikan luaran sahaja. Buku ini mengandungi 200 halaman dan diterbitkan oleh Iman Publication serta dihasilkan oleh karya Alina Arsyad dan Dr. Fatimah Muhammad Nur. Bagi saya amat tertarik dengan buku ini kerana buku ini mempunyai tekstur kulit yang licin dan mengandungi rujukan gambar berkaitan dengan kecantikan seseorang wanita, serta mempunyai warna yang lebih sesuai dengan buku kecantikan ini, iaitu berwarna merah jambu tua. Hadirin sekalian, dalam bab-bab awal ini, buku ini mengupas tentang beauty privilege atau keistimewaan rupa paras. Penulis secara berani menyatakan bahawa dalam masyarakat kita, kecantikan telah menjadi satu bentuk mata wang. Contohnya, jika anda cantik, anda kaya dengan peluang. Berdasarkan karya pertama iaitu Alina Arsyad, beliau berkongsi pengalaman yang sangat relatable. Beliau menceritakan bagaimana standard kecantikan moden seperti kulit mesti cerah, badan mesti langsing telah membina satu penjara mental. Kita sering rasa tidak cukup sempurna, hanya kita tidak kelihatan seperti moden di papan iklan. Buku ini bertanya kepada kita, sampai bila kita mahu membiarkan orang lain menentukan harga diri kita berdasarkan saiz pinggang atau warna kulit. Seterusnya, berdasarkan karya kedua iaitu Dr. Fatimah Muhammad Nur. Beliau merupakan doktor pakar pembedahan plastik. Beliau masuk dengan memberikan perspektif sebagai doktor. Beliau menceritakan tentang body dysmorphia, iaitu satu keadaan di mana seseorang terlalu fokus kepada kekurangan rupa paras yang sebenarnya tidak wujud pun pada pandangan orang lain. Beliau juga memberi tentang impak di media sosial. Beliau berkata, hari ini kita bukannya berlawan lagi dengan filter dan algoritma. Beliau mengingatkan kita bahawa obsesi untuk jadi cantik demi likes boleh merosakkan kimia otak dan membawa kepada kemurungan. Buku ini menjelaskan secara saintifik kenapa kita rasa sakit apabila tidak dipuji dan bagaimana untuk kita sembuh daripada obsesi tersebut. Namun, buku ini bukanlah sebuah naskah yang membenci kecantikan. Sebaliknya, ia adalah naskah tentang penerimaan diri. Sebagai kesimpulan, buku Semuanya Untuk Cantik ini adalah sebuah pelukan untuk jiwa-jiwa yang letih mengejar kesempurnaan. Ia adalah naskah yang wajib kita baca untuk sesiapa yang rasa insecure atau rasa tidak layak
dicintai hanya kerana rupa paras. Jika anda rasa tidak cukup atau mulai menghargai diri sendiri, mulakan dengan membaca buku ini. Saya Nur Raudah Nadira binti Muhammad Ridwan. Sekian, terima kasih.